Anda tahu tak, kadang-kadang 1 detik je dah cukup untuk mengubah segalanya. Dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat macam mana satu upacara penyerahan pedang yang nampak sunyi sebenarnya jadi percikan api yang menyalakan semangat kemerdekaan sebuah negara. Macam mana pula satu majlis yang nampak biasa-biasa je boleh ubah terus haluan sejarah, kan? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, kita mulakan dengan babak pertama, tunduk hormat terakhir. Pentas dah pun sedia untuk 1 detik yang akan terpahat dalam sejarah. Dan lokasinya, ini yang menarik. Bukan dekat Istana Megah atau bangunan kerajaan tau. Tapi dekat Dewan sebuah sekolah kolonial yang ikonik, Victoria Institution di Kuala Lumpur. Tarikhnya pula 22 Februari 1946. Cuba kita bayangkan, waktu ni Perang Dunia Kedua baru je tamat beberapa bulan sebelum tu. Suasana masa tu mesti tegang lagi. Cuba bayangkan suasana kat dalam dewan tu. Senyap. Ini bukan majlis graduasi, bukan hari sukan. Jauh sekali. Ada benda yang, jauh lebih besar tengah berlaku. Sebaliknya, inilah dia. Satu majlis yang penuh syarat dengan simbol. Dekat sinilah general-general Jepun dengan muka yang serius akan melaksanakan satu tindakan terakhir yang memang sangat berat. Sekarang, jom kita tengok pula objek yang jadi tumpuan utama majlis ni. Ia bukan sekadar pedang. Kita kena faham betul-betul betapa beratnya nilai objek ni. Mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa pedang? Kenapa bukan senapang ke atau bendera diorang ke? Apa yang istimewa sangat pasal pedang samurai ni? Sebabnya, bagi orang Jepun, pedang samurai tu bukan setakat senjata. Oh tak, ia adalah lambang maruah, kehormatan, malah seluruh kuasa ketenteraan Empayar Jepun tu sendiri. Jadi, bila pedang tu diserahkan, maknanya cuma satu. Mesej dia sangat jelas. Tak boleh pusing-pusing lagi, pendek kata, game over. Semuanya dah berakhir. Tapi, kita kena faham, benda ni tak jadi tiba-tiba. Jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Empire tumbang. Kita lihat peristiwa-peristiwa dunia yang membawa kepada detik penting di Dewan Sekolah tu. Garis masa ni dah jelaskan semuanya. Mula-mula, pendudukan Jepun start tahun 1942. Lepas tu, lompat ke 15 Ogos 1945, jauh dekat Jepun sana, Maharaja diorang umumkan yang diorang menyerah kalah tanpa syarat lepas kena bom atom. Dan dari situlah, ia membawa kita terus ke majlis simbolik pada bulan Februari 1946 ni. 3,5 tahun. Bayangkan, itulah lamanya pendudukan Jepun kat Tanah Melayu. 3,5 tahun penuh dengan kesusahan, catuan makanan, duit pisang dan semua tu akhirnya sampai ke penghujungnya. Dan kat sinilah ceritanya jadi betul-betul menarik. Kesan paling besar dari semua ni bukanlah penyerahan kalah tu sendiri, tapi sesuatu yang berlaku dalam kepala, dalam minda rakyat Tanah Melayu masa tu. Mitos telah runtuh membawa kepada satu anjakan kesedaran yang besar. Cuba tengok perbezaan ni. Sebelum perang, orang ramai percaya satu mitos ni, yang British ni kuasa penjajah yang hebat, takkan boleh kalah. Tapi, lepas perang, realiti dah lain. Orang mula sedar, British ni boleh dikalahkan rupanya. Logik dia senang je. Dan logik inilah yang ubah segalanya. Kalau Jepun boleh kalahkan British, maknanya British ni tak adalah kebal mana pun, kan? Fikiran inilah percikan apinya. Dan dari situlah, dari kesedaran baru inilah, semangat kebangsaan yang dah lama terpendam tu mula menyala. Macam api yang ditiup angin, makin lama makin marak. Okey, jom kita sambungkan semua titik ni dalam bahagian terakhir kita, perjalanan sebuah bangsa bermula. Dari Dewan yang sunyi kepada laungan kemerdekaan yang gegak gempita. Perjalanannya, kalau kita susur, memang nampak jelas. 1. Penyerahan kalah. Ini simbol tamatnya kuasa satu empire dan hancurnya mitos kekebalan empire yang satu lagi. 2. Kebangkitan. Lahirnya kesedaran politik, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, kemuncaknya, pengisytiharan. Perjalanan ke arah pemerintahan sendiri dan laungan keramat kemerdekaan. Dan semuanya, kalau kita jejak balik, bermula dari sini, dengan penyerahan sebilah pedang samurai dalam dewan sebuah sekolah. Dan cuma 11 tahun kemudian, peristiwa yang sunyi itu membawa kepada laungan merdeka yang bergema di seluruh negara. Nampak tak? Ada satu garisan lurus dari 1 detik ke 1 detik yang bersejarah.
Jadi, kalau kita nak simpulkan apa sebenarnya maksud upacara pada 22 Februari 1946 tu, ia adalah penamat satu zaman pendudukan. Ia adalah kembalinya British. Tapi, yang paling penting, ia adalah titik permulaan perjalanan panjang kita menuju tahun 1957. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan untuk difikirkan. Bilakah satu penyerahan kalah itu sebenarnya bukan satu pengakhiran, tapi sebaliknya, ia adalah satu permulaan